Kau mengaku atau aku terangkan satu persatu? Kau ni Baik, sebelum kita mula, aku nak tanya kau. Kau tahu tak kenapa kau ada dekat sini? tak. Aku tak tahu. Aku tak ada buat salah apa-apa pun. Aku Semua orang cakap macam tu, tapi aku nak dengar sendiri daripada mulut kau sendiri. Aku tak faham. Aku tak buat apa pun. Betul tak ada? Takkan satu pun tak ada. Betul. Tak ada buat salah pun. Macam ni lah. Kau mengaku atau aku terangkan satu persatu? Dalam rekod kita orang ni, kau ada buat satu kesalahan yang ramai orang buat, tapi seorang pun tak nak mengaku. Apa dia? Ha? Aku mencuri pun tak. Pukul orang lagi lah. Tapi kau ada abaikan sesuatu. Sesuatu yang patutnya kau faham, kau jaga dan kau hayati. Kau baca Quran, tapi kau tak faham satu pun maksud perkataan. Kau baca, kau hafal, kau ulang dalam solat, tapi kau tak tahu apa yang kau ucapkan. Itu salah kau. Aku memang tak faham. Tapi aku nak cuba. Dan sebab tu, kau bukan kena tangkap. Cuma kau diingatkan. Aku memang nak faham. Tapi aku tak tahu macam mana nak mula. Nah, guna Ting Quran. Belajar 10 hingga 15 minit je. InsyaAllah kau boleh faham satu persatu maksud perkataan. Kau tak perlu jadi ustaz pun nak start. Cuma kau kena faham apa yang Allah nak cakap dengan kau. Jangan hanya baca, fahami.